Hello guys, welcome back to my channel. So video kali ini aku nak tunjuk korang, ini adalah host untuk apa ni, yang mana yang suka apa ni yang kata ni, macam pasang turbo lah. Okey, contoh Viva. Okey, contoh Viva, dia nak pakai RZ4. So korang apa ni, tak perlu pening pala, tak perlu nak fikir nak wire, just korang beli je datang ni. Tapi untuk ketahanan aku tak pasti lah. So benda ni dia macam ni guys. Yang ni ke turbo, ni ke turbo. Yang ni ke head. Apa ni, minyak masuk, dan dia akan lalu ke sini guys. Yang original lah. Dia akan lalu ke sini. Lepas tu yang ni pula, kalau yang dah pasang turbo, dia akan lalu ke sini pula. Ni akan masuk ke turbo guys. Bagi aku benda ni penting lah. Salah, terbalik. Macam ni kedudukannya betul. Yang ni ke head, yang ni ke turbo, dan yang ni ke yang bawah sekali guys ya, oil return orang panggil. So korang tak perlu nak pening kepala, macam ni je guys ya. Sebab macam ni pun dah bagi aku dah kena komplit ni. So untuk lubang bagi aku ni besar ni, agak besar. Kau nampak sendiri ya. Yang ni dah pakai ni guys, dan aku tak nak jual lah. Aku nak simpan je. Mana tahu kan, mana tahu akan datang. So benda ni memang dah built in siap lah ni. Memang dah ada siap. Maksudnya barang aku ni dah kira dia dah komplit lah. Sekali dengan intercooler ni. Intercooler ni sayang guys, memang tak jual lah ni. Simpan je lah sampai sudah. Kalau beli ni pun mahal juga ni. So macam tu lah guys ya. Dan kalau untuk DIY, cara korang nak buat sendiri, aku pun tak sure sangat guys ya. Mungkin korang boleh beli barang-barang ni semua dekat DIY. Pipe ni nama dia pipe breather. Pipe breather orang panggil. Pasti ya. Ya kot rasanya. T ni pun ada jual. T ni. Kepala ni rasa dia memang ada jual ni guys. Just korang, kalau boleh korang buat sendiri je lah daripada korang beli. Lagi jimat kos guys ya. Yang ni contoh-contoh lah. Yang ni contoh-contoh. Ni dia. Hose pipe return. Kalau korang nak beli kat Facebook, Shopee pun ada. Ataupun kalau korang rajin, korang DIY lah sendiri. Tapi yang pasti, yang penting lah, yang bagian ni kot. Yang bagian ni korang kena pakai yang apa ni, yang ada salut besi lah. Sebab korang pun tahu kan, kalau turbo memang panas lah cerita dia. Memang panas. Kalau yang ni yang return dan masuk ni, bagi aku dia tak panas sangat. Bagi okey lah, lagi okey lah. Tapi lebih baik kalau boleh guna yang besi, ataupun gunalah yang macam ni pun okey dah rasa dia. Kalau yang besi tu pula susah pula korang nak bend dia kan. Tak nak bengkok dia lagi apa semua, nak bend lah cerita, nak bend. Macam tu lah. So begitulah guys. Sekian saja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat guys.